Dia orang Kelantan. Apa kata kita pilih satu tarikh, kita penuhkan stadium time game KRW ni nak dok. Kita cetus satu fenomena baru. Terima kasih atas komen anda yang cukup menyentuh hati dan anda telah pun mengajak rakyat-rakyat Kelantan untuk turun game perlawanan KRW ni pada 20 hari bulan ni. Saya sangat-sangat menyeru kepada korang semua, popok awak untuk turun game KRW pada 20 hari bulan ni, hari Isnin melawan Manjung City FC. Memang bang, saya dah all out habis konten, saya dah macam-macam dah saya nak buat POV ni, buat podcast ni, buat ni. Saya nak tarik penyokong Kelantan mari ke stadium dan buktikan bang. Buktikan kalau betul kita nak kembalikan pada rakyat sukan ni. Buktikan bahawasanya rakyat masih lagi ada untuk liga kita. Usah kita fikirkan tim yang lain. Kita fikir tim Kelantan kita je. Kita buat diri kita dulu, biar diri kita hebat, baru kita sedap untuk fight di depan hari. Rakyat Kelantan, saya percaya hok tengok video ni pernah follow saya di perlawanan X-Rebel 20,000 orang. Saya percaya yang anda ni masih lagi ada jiwa tu. Cuma mungkin anda tidak bersedia. Tapi saya harap sangat-sangat berikan peluang dan tim kami ni buktikan kepada rakyat Kelantan untuk kita bangkitkan kembali bola Kelantan. Saya hanya mampu menyeru, saya hanya mampu memanggil kalian je. Saya mampu yang tu bang. Selebihnya saya harap abai mainkan peranan untuk hadirkan diri. Jemput saing-saing. Kalau perantauan tidak ada masalah, kita ada live kita dan semua dah pun support. Hari tu PPV kita sebanyak 1,000 lebih. Alhamdulillah, perantau ada yang support. Saya percaya masih lagi ada yang support. Jadi pakak marilah bang. 20 hari bulan saya sangat-sangat menghargai kalau fenomena ini berlaku bang. Kita dapat buktikan bahawa rakyat Kelantan masih lagi hidup dengan bola sepak. Kalau awak ingat ucapan saya di stadium masa X-Rebel hari tu, saya bagi tahu apa? Masa ni untuk kita bangkit dalam bola sepak. Saya anggap diri saya ni wakil kepada popok Kelantan. Saya anak muda, saya ni bukan kata berjiwa besar. Saya ingin buktikan negeri kelahiran saya ni mampu untuk bangkit kembali. Sempena komen-komen yang positif dekat video letter saya tu meraihkan kemenangan Kelantan Red Warrior FC 6-0 sebelum ni. Di pihak kami nak meraihkan penyokong-penyokong Kelantan Red Warrior FC, kami akan bagi harga potongan tiket untuk perlawanan 20 hari bulan ni. Kalau awak beli online lebih awal, bermula 15 April akan ada potongan 40%. Kalau harga asal 25 akan jadi 15. Kalau terbuka harga dia 15 akan jadi RM9 saja. 15 April 40, lepas tu akan jadi 16 April akan turun 30 dan seterusnya 30, 25, 20 dan 10% sampailah akan balik harga asal pada 20 April. Jadi bolehlah beli awal